من السحر لما شفتها قلبي دق دق والطبلة دخلت لعبت ودماغي حكت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Azim Fitri dari 2C. Hari ini saya akan berkongsikan sedikit ilmu tentang kelebihan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat semua, hadis 3277 Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan pula dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan, marilah kita memperbanyakkan amal ibadat seperti tarawih, membaca Al-Quran, zakat, dan janganlah kita tinggal solat pada bulan Ramadan. Sekian, terima kasih.